Isteri solat di rumah, masa azan berkumandang, boleh tak? Orang bang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bini kita Allahu Akbar, mayang garis. Jawabnya, harus dan sah. Kenapa? Kerana harus sah sebab sudah masuk waktu maghrib. Harus sebab tidak ada larangan sembahyang ketika azan. Ingat ramai orang salah faham. Dia masuk dalam masjid. Okey, tak kira zuhur, asar ke jemaah hari lain pun, dia masuk dalam masjid, dia nak sembahyang sunat. Faham lagi? Sembahyang sunat. Orang bang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia pun duduk cengok. Tak jadi sembahyang. Faham? Dia tak sembahyang. Dah apa tak sembahyang tu salah? Tak salah betul dah. Tapi fikiran dia salah. Dia anggap kalau sembahyang tidak sah. Ramai orang jahil. Dia pegang kalau dia sembahyang masa azan tidak sah. Tak betul tu. Dengar baik-baik. Kita masuk dalam masjid, faham? Orang azan, kita ada dua pilihan. Pertama, walaupun di tengah azan, kita boleh sembahyang sunat. Yang kedua, kita jawab azan dulu, habis jawab azan, baru kita sembahyang sunat. Dua-dua boleh. Faham lagi? Dah mana afdal? Jawapannya, kata ulama yang afdal, jawab azan dulu, baru sembahyang sunat. Afdal, bukan wajib. Faham lagi? Jadi orang yang nak sembahyang terus, silakan. Ada orang lebih apa lagi? Tak ada masalah langsung. Tak, asal masuk waktu. Tak bang lagi sah sembahyang. Dengan syarat masuk waktu. Contoh, garis ni tenggelam matahari. Ni kaki langit. Horizontal. Ni matahari. Kaki kata pula tu botol. Wak lolo. Ni matahari. Ni kaki langit. Horizon. Faham? Bila tenggelam ni dipanggil ghurubus syamsi. Ghurub bahasa Arab, Melayu tenggelam. Tenggelam ni garis. Tapi jam 7:07 kita tengok matahari tenggelam pukul 7. Boleh tak mayang garis? Tak bang ni 2 minit lagi baru bang. Garis lagi. Garis dah kerana waktu yang paling tepat ialah matahari. Yang 2 minit jam tu itu falak. Falak itu takwim dibuat setahun sekali. Dia akan lari 3 minit, 2 minit. Lari 3 minit, 2 minit. Biasanya dia lambat daripada ghurub 3 minit. Faham lagi? Jadi tengok mata diri tenggelam dah. Boleh sembahyang garis? Boleh. Buka puasa. Faham lagi? Dia balik makan apa makan pun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah rubang. 3 minit lewat. Tapi hendaklah tenggelam tu di kaki langit. Jangan tenggelam atas kaki, tak bala raya. Faham? Pukul 3 suku, hilang dah matahari. Dia pun buka puasa. Dia tu ustaz apa boleh? Alah bodoh. Faham? Bukan atas rumah orang, kaki langit. Dari sini duduk mak dah nampak kaki langit. Faham? Mengakak dengan derong naik udah 10 meter, nampak kaki langit.